Orang angkat tangan tak cukup tidur. Tu yang selalu kena marah dengan YB. Aku kadang-kadang tak faham kalau Bella buat posting, orang macam akan DM Bella. Banyak saya dapat DM. Macam Bella share lah skincare routine. So sekarang bila share, orang pula cakap macam dry, macam tak faham. Habis, I mean, I'm talking about this skincare and obviously Bella tak boleh nak menari ke, tak boleh nak macam nyanyi ke, main gitar macam dengan YB hari tu ke. Tak boleh lah. Okay. Nanti kalau selalu sama orang cakap apa pula, tak manis dan sebagainya. Jadi kita senang sedia, okay? Kita buat kerja dia, buat kerja Bella. So Bella pun berterima kasih dengan korang sebab korang stay dengan Bella. Bella faham dah lewat. Bella Hasnillah sekali lagi menjadi perhatian netizen apabila tampil berkongsi skincare rutin harian yang membuatkan kulit wajahnya kelihatan flawless dan glowing. Namun, apa yang menarik perhatian ramai bukan hanya produk yang digunakan, tapi pertanyaan yang bertalu-talu daripada netizen. So, kalau untuk jeragat, korang nampak tak apa yang kita tengah pinkan dekat bawah? Okay, korang tengok apa yang kita pin dekat dalam beg kuning tu kan? Kita ada serum alpha-arbutin. So, alpha-arbutin tu memang basically best untuk jeragat. So, let's say kalau macam ada parut, jerawat, ada jeragat, korang boleh terus ambil kita punya alpha-arbutin. Beza nombor 1 tu dengan merah. Beza beg nombor 1 dengan colour merah. Korang, kita tak, sorry sangat-sangat, kita tak boleh nak buat perbezaan sekarang sebab kita punya tim tengah masukkan banyak sangat item dekat dalam beg kuning. So, kita susun dulu kita susun dulu sekejap lagi. Once kita dah sort out semua, baru kita boleh explain perbezaan lah. Saya dah guna memang best produk Cosrx. Alhamdulillah. Thank you. Beg nombor 10. Beg nombor 10. Kejap korang. Beg nombor 10. Sunscreen kita. Saya sebut tu apa yang best? Sunscreen. Yes, orang tanya pasal sunscreen. Yes. So, nah Bella. Bella cuba test dekat tangan. Aha. Okay, so yang ni kita ada Aloe Tone Up Sunscreen. Lepas tu dia ada SPF. Ni rasa dia kena buka dia punya lepas tu dia ada SPF 50. Yes, dia ada SPF 50. So macam kalau Tone Up Sunscreen kan dekat beg nombor 11, Tone Up Sunscreen tu basically dia sesuai dengan all skin type. Kalau korang, thank you. So kalau korang macam malas nak make up ke, nak pergi outdoor activities macam nak ikut Bella pergi jogging ke kan, korang boleh pakai kita punya Tone Up Sunscreen. Yang ni best tau, texture dia lightweight juga. Okay. Yang ni. Okay, so sunscreen kita ni ada dekat beg nombor 11. Kalau korang nak sunscreen boleh ambil dekat beg nombor 11. Yang ni Bella. Dan beli mask. Thank you Kakak Adila. Beg nombor 13. Boleh pakai hari-hari ke? Yes, boleh. Alpha-arbutin boleh pakai everyday, pagi dan malam. Selepas toner sebelum moisturizer. Okay. Apa beza cleanser low pH dengan salicylic acid? Kalau low pH cleanser dia untuk kulit combination more to oily. Salicylic acid is more to heavy oily skin. So korang boleh pakailah cleanser kita yang ada dekat beg kuning, okay? Oh, yang macam set-set mana dia? Sebab orang kata macam best seller set. Ada. Best seller set kita dekat beg nombor 18. Ada dekat beg kuning bawah sekali yang ni. Oh, dapat apa ni? Kita dapat 4 barang Bella. Okay. Kita dapat apa tu? Yang ni. And then kita ada toner. Oh, ini yang orang tak faham, pemilihan cleanser. Oh, pemilihan cleanser. Senang je. Cleanser kita ada ni kan, cleanser ni. Yang ni untuk kulit combination. And then yang ni untuk kulit oily. Salicylic acid. Ada COD tak? Ada? Habis morning gel cleanser. Apa lagi? Thank you. Janganlah tanya pelik-pelik. Apa ni? Toner dia best gila. Toner dia best gila. Semua cakap toner dia best gila. Kita ada toner ni tau. Kita ada toner propolis. Propolis dekat beg nombor 7. Kalau nak glowing, nak brightening, boleh terus ambil dekat beg nombor 7. Best. Toner propolis tu best. Untuk hydration, untuk brightening. Ini kat beg nombor 7. Ini Bella. Kenapa ada yang masih confused ke antara toner dan juga serum? Beza tau. Beza. Semua cakap nak untuk eye bag. Sebenarnya Bella bersama kalau ni, ya Allah, eye bag ni. Oh my god. Kalau untuk eye bag, yang ni Bella. Nah. Yang tu boleh pakai dekat bawah mata. Wih, macam nak mengasa buka ni. Bolehkah? Tak boleh. Okay lah.
Oh my god, ni yang famous ni. Toner best, serum pun best. Kalau korang macam nak kalau korang nak eye patch, okey, kalau korang nak eye patch, korang boleh ambil dekat bag nombor 15. Siapa dekat sini yang macam tak cukup tidur? Okey, tak cukup tidur, lepas tu ada puffy eyes. Nampak? Bella pun mengaku dia pun angkat tangan tak cukup tidur. Tu yang selalu kena marah dengan YB. Dia selalu kena marah dengan YB. Tak cukup tidur, lepas tu puffy eyes, ada eye bag and all that. Korang boleh terus ambil dekat bag nombor 15. Okey, ambil kita punya eye patch. Bukan, ya Allah, bukan tak tahulah. Tak semua yang Bella macam tahu 100%. Bella cakap macam yang Bella guna. Maksudnya yang Bella guna, yang Bella perlukan. Sebab contoh Bella punya kulit berbeza. Tak sama dengan dia, tak sama dengan korang. Guna akaun Bella. Dan beli mask. Mana tak? Mana boleh orang guna akaun Bella? Korang ni tak baiklah. Korang yang kacau Bella. Cara pakai sis. Bag 6, cara pakai. Bag 6, kejap kita tengok. Kita Bag layan nombor 6. Kita ada premium glass skin set. So senang je, kalau dalam skincare ni korang pakai daripada tekstur cair kepada tekstur pekat. Contohnya kan Bella, kita pakai pencuci muka dulu. Okay, lepas tu kita pakai toner, kita pakai essence, and then last kali baru kita pakai moisturizer. Dan last kali kita baru pakai moisturizer. Sikit-sikit, nak sikit. Ya. Toner yang sesuai untuk semua jenis kulit. Saya pembeli setia. Thank you. Di sini kita boleh try untuk tengok kat kulit ni. Mana? Bella nak try mana satu? Cik nak minum. Boleh. You, apa beza sun cream dengan sunscreen? Benda yang sama saja guys. Maybe dia berbeza daripada segi tekstur lah. Ada yang tekstur lightweight, ada yang tekstur heavy sikit, tapi dia depends kepada korang punya skin type. Yes, Bella dekat KL. Itulah, kita nak cuba yang mana ni? Itulah, Bella nak pakai yang mana? Bella nak try pakai eye patch ke? Kita punya hydrogel mask ke? Bella kena pakai cleanser dulu kan? Kan, Bella nak remove makeup dulu kan? Macam mana? Kulit muka Bella tadi kering. So kalau kering Bella pakai soft peeling gel pun ada juga. Soft peeling gel tu yang tu adalah scrub. Oh. Scrub untuk buang sel kulit mati. Yang tu best. Yang tu best, so Bella pakai yang tu je lah. Boleh, tapi Bella kena remove makeup dulu. Kita pakai cleanser dulu. Tapi macam mana Bella nak remove? Itu kat sini je ke apa? Kan? Sana. Saudara mesti nak tengok ke apa ke? Ada trial pack tak? Trial pack tak ada. Ya Allah, mestilah. Takkanlah kita nak menari. Jangan sampai kita orang buat show kat sini korang. Bella rasa, so okay, plus this is not makeup and this is about skincare. So pada siapa yang mungkin memang ada betul-betul ada masalah kulit yang korang perlukan bantuan. So that's why Bella buatlah ni, so that korang faham, so that korang nampak apa kelebihan produk Cosrx. Betul. Lepas tu sebab sebenarnya Bella pun kadang-kadang tak faham kalau Bella buat posting, orang macam akan DM Bella. Banyak saya dapat DM. Macam Bella share lah skincare routine. So sekarang bila share, orang pula cakap macam dry, macam tak faham. Habis, I mean, I'm talking about this skincare and obviously Bella tak boleh nak menari ke, tak boleh nak macam nyanyi ke, main gitar macam dengan YB hari tu ke. Tak boleh lah. Okay. Nanti kalau selalu sama orang cakap apa pula, tak manis dan sebagainya. Jadi kita senang sedia, okay? Bella buat kerja dia, Bella buat kerja Bella. So Bella pun berterima kasih dengan korang sebab korang stay dengan Bella. Bella faham dah lewat. Lepas tu apa ni? Saya semangat. Tak juga. Okey, siapa yang pakai kawan Bella? Kak Dek lah, mana ada hacker kat sini korang. Okey je. Siapa yang Bella boleh akak tahu apa kelebihan mask tu? Sebenarnya mask yang Bella buat Bella tak tadi. Dulu Bella rasa macam tak penting. Bella ingat mask ni macam biasa je. Tapi selepas Bella gunakan mask daripada Cosrx ni, Bella dapat rasakan perubahan tu dari segi apa tau. Bella punya kulit ni dia rasa macam soft.
Lepas tu dia jadi macam plumpy sikit. Plumpy. Yes. Dia jadi macam toing-toing macam tu. Betul. Ya, dah balik hari ni. Mana ada mana kamera? I see. Tengok korang. Yang ni lah. Bella tengok ni. Cekik Bella. Ni ha. Bella baca ni. Ya, saya bisa guna. Saya punya sekejap depan Bella. Ada rindu Bella ke? Cekik Bella, ya Allah. Sudah ambil komen. Nampak je korang. Okey tak? Sekarang kita pergi next. Macam mana ni? Kita nak buka pula. Nah. Sudah. Bella pun dah jadi speechless Tapi macam mana nak tunjuk ni? Nak cleanse, nak cuci muka. Bella nak cuci muka, nak remove makeup. Ni kan abaikan je lah. Okey, abai memang nak abaikan. Jeng jeng jeng. Korang rasa? Sedang beli. Thank you. Siapa? Guna micellar water. Sekejap Kita ada micellar water. And then And then kita kena cari cotton pad. Ada cotton pad tak? Tak ada. Ya, nak baca. Explain je dah cukup. Explain je. Korang nak tengok Bella buat tutorial ke? Tadi ada yang minta buat tutorial. Pening lah korang. Macam mana ke? Tak payah ke macam mana ni? Okey, tak apalah. Bella akan macam padam kat sebelah sini. Di side. Supaya nampak skin texture Bella tu. Okay. Musik je siapa? Agak sedih. Explain pun dah okey, Cathy. Dah lewat masing-masing dah tidur. Yang Bella buat tutorial, please tutorial. Pasal produkmu. Yes, kita akan cakap pasal produkmu. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.